Arab Saudi kini sedang melaksanakan usaha paling ekstrim dalam sejarah negaranya dengan mengubah padang pasir yang kering kontang menjadi pusat peradaban moden bertaraf dunia. Di bawah visi 2030, mereka sedang membina bandar pintar tanpa kereta, pelabuhan terapung dan kawasan ski bersalji di tengah gurun. Daripada hamparan pasir yang kering kontang, kini lahir impian mewah yang mahu menjadikan gurun sebagai mercu tanda dunia moden. Tetapi di sebalik imej masa depan yang hebat, muncul satu persoalan yang lebih dalam. Apakah motif sebenar di sebalik transformasi ini? Adakah Arab Saudi benar-benar mahu mencipta masa depan yang baru atau ini hanyalah percubaan untuk mencuci imej global, mengukuhkan kuasa dalaman dan mengawal naratif dunia terhadap negara itu? Yang jelas di sini, padang pasir sedang berubah dan dunia sedang memerhati dengan penuh persoalan. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat projek gila Arab Saudi yang bakal mengubah dunia. Teruskan menonton. Pada tahun 2017, Putera Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, mengumumkan satu projek mega yang mencetuskan kekaguman dan keraguan serentak, iaitu sebuah wilayah futuristik bernama NEOM. Terletak di barat Laut Arab Saudi, berhampiran Laut Merah dan bersempadan dengan Mesir serta Jordan, NEOM dirancang sebagai kawasan pembangunan berskala gergasi meliputi keluasan kira-kira 26,500 km persegi. Projek ini dijangka menelan belanja lebih daripada 500 bilion US dollar, menjadikannya antara pelaburan pembangunan paling mahal dalam sejarah moden. NEOM yang berasal daripada gabungan perkataan Neo, baharu dan Mustaqbal, masa depan, merupakan tulang belakang kepada pelan reformasi besar-besaran yang digelar Visi 2030. Di bawah visi ini, Arab Saudi berusaha mempelbagaikan ekonominya yang selama ini banyak bergantung kepada minyak mentah. Melalui NEOM, mereka mahu menjadikan negara ini sebagai hub global dalam bidang teknologi, pelancongan, tenaga boleh diperbaharui dan kecerdasan buatan. Namun apa yang membezakan NEOM daripada projek pembangunan lain ialah skop dan cita-citanya yang luar biasa. NEOM bukan sahaja dilihat sebagai bandar, tetapi sebagai sebuah wilayah baharu yang dirancang untuk menempatkan beberapa zon berbeza yang masing-masing membawa konsep masa depan. Salah satu komponen paling kontroversi ialah The Line, iaitu sebuah bandar linear sepanjang 170 km. Selain The Line, NEOM turut merangkumi Oxagon, iaitu pelabuhan terapung yang dirancang sebagai pusat logistik maritim terbesar dunia. Di kawasan pegunungan pula, mereka akan membangunkan Trojena, iaitu sebuah pusat pelancongan mewah bersalji yang bakal menempatkan acara sukan musim sejuk serta resort mewah walaupun kawasan tersebut terletak di tengah gurun. Di atas kertas, segala-galanya kelihatan sangat menakjubkan. Namun pelbagai pihak mula mempersoalkan kebolehilaksanaan projek ini. Beberapa pakar teknologi dan arkitek menyifatkan NEOM sebagai satu eksperimen yang terlalu berani dengan risiko kegagalan yang tinggi dari sudut kos, teknologi dan pengurusan sosial. Bukan sahaja dari segi kejuruteraan, bahkan dari segi praktikal kehidupan harian, bagaimana manusia akan hidup dalam bandar yang tertutup sepenuhnya. Kerisauan ini menjadi lebih jelas apabila melihat kepada salah satu elemen utama dalam projek NEOM, iaitu The Line. Ia digambarkan sebagai satu revolusi dalam perancangan bandar di mana merupakan satu konsep yang belum pernah wujud di mana-mana tempat di dunia. Diumumkan sebagai bandar tanpa kereta, tanpa jalan dan tanpa pencemaran, The Line dirancang sepanjang 170 km, setinggi 500 meter dan hanya selebar 200 meter. Rekaan bandar ini kelihatan seperti dua dinding kaca gergasi yang terbentang merentasi padang pasir dengan seluruh kehidupan seperti tempat tinggal, tempat kerja, kemudahan kesihatan, sekolah dan taman tertumpu dalam satu jalur menegak yang padat dan saling berhubung. Menurut Kerajaan Arab Saudi, The Line direka untuk menempatkan 9 juta penduduk dan segalanya akan berada dalam jarak 5 minit berjalan kaki. Pergerakan akan digantikan sepenuhnya dengan sistem transit berkelajuan tinggi yang mampu membawa penumpang dari hujung ke hujung dalam masa tidak lebih 20 minit. Bandar ini dikatakan akan beroperasi sepenuhnya menggunakan tenaga boleh diperbaharui dan dikawal oleh sistem AI yang akan menguruskan keperluan harian penduduk secara automatik dan bersepadu. Secara teorinya, The Line menjanjikan penyelesaian kepada pelbagai masalah bandar moden kini seperti kesesakan lalu lintas, pencemaran udara dan pembaziran ruang. Jadinya, ia digambarkan sebagai bandar masa depan yang efisien dan berpusat kepada manusia, bukannya mesin. Namun begitu, konsep ini turut mencetuskan pelbagai persoalan logik dan kebimbangan dari kalangan pakar. Dari segi rekaan, bandar yang panjangnya 170 km tetapi hanya selebar 200 meter ini boleh membuatkan orang rasa sangat terkurung.
kehidupan dalam ruang yang sempit dan tertutup dilihat akan memberi kesan psikologi kepada penduduknya. Selain itu, jika berlaku kecemasan seperti kebakaran, kerosakan sistem transit atau gangguan bekalan kuasa, seluruh struktur bandar akan terkesan dalam skala besar kerana semuanya saling bersambung dalam satu lorong yang panjang. Tambahan pula, pembinaan struktur seperti ini memerlukan teknologi yang belum lagi diuji dalam skala sebenar. Pihak berkuasa Arab Saudi juga dikatakan sedang menghadapi cabaran logistik, isu kejuruteraan dan kekangan masa untuk mencapai sasaran pelaksanaan menjelang tahun 2030. Malah, laporan dari media antarabangsa menyatakan bahawa banyak bahagian projek ini masih berada dalam peringkat awal dan belum menunjukkan kemajuan fizikal yang signifikan. Di sebalik pembangunan bandar pintar dan infrastruktur mega, Arab Saudi turut melancarkan satu lagi agenda besar yang kelihatan bercanggah dengan imej asal negaranya, iaitu usaha menghijaukan padang pasir. Melalui inisiatif yang dinamakan sebagai Saudi Green Initiative, mereka merancang untuk menanam sebanyak 10 bilion pokok dalam tempoh beberapa dekad akan datang dengan matlamat untuk memulihkan ekosistem yang telah terhakis selama berabad-abad akibat kemarau dan aktiviti manusia. Namun usaha ini bukan sesuatu yang mudah, memandangkan Arab Saudi merupakan negara gurun yang hanya menerima kurang daripada 100 mm hujan setahun. Untuk menjayakan usaha penghijauan berskala besar ini, Arab Saudi merancang untuk menggunakan teknologi pemulihan tanah, sistem pengairan berinovasi tinggi dan penyagharaman air laut dalam skala besar bagi menyediakan bekalan air untuk tumbuh-tumbuhan. Sebahagian kawasan di sekitar Neom dan Riyadh telah pun dipilih sebagai zon perintis untuk projek penanaman semula pokok dan pembentukan semula landscape. Namun seperti juga projek-projek mega yang lain, penghijauan padang pasir ini turut mencetuskan pelbagai persoalan. Pertama, persoalan tentang keberkesanan jangka panjang. Proses penanaman pokok di kawasan yang sangat panas dan kering memerlukan sistem sokongan yang sangat kompleks, termasuk penggunaan air dalam jumlah besar. Dalam keadaan di mana sumber air semula jadi sangat terhad, usaha seperti ini boleh membawa kesan yang bertentangan, iaitu ia akan menambah tekanan ke atas ekosistem sedia ada dan menyebabkan pembaziran sumber. Kedua, timbul isu sama ada matlamat penghijauan ini benar-benar berasaskan kesedaran alam sekitar atau sekadar usaha mencipta imej hijau untuk menarik pelabur asing dan mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. Di forum-forum antarabangsa, Arab Saudi kini cuba menampilkan diri sebagai negara yang komited terhadap isu iklim global, walaupun pada masa sama masih merupakan antara pengeksport minyak mentah terbesar dunia. Terdapat juga kebimbangan bahawa sebahagian besar inisiatif hijau ini lebih tertumpu kepada kawasan elit, manakala kawasan luar bandar dan wilayah yang kurang strategik terus dibiarkan tanpa pembaharuan. Dalam erti kata lain, penghijauan padang pasir mungkin berlaku, tetapi ia hanya berlaku di tempat yang memberi keuntungan ekonomi dan nilai imej yang tinggi kepada pihak berkuasa. Di sebalik pelan besar yang kelihatan canggih dan menjanjikan masa depan yang hebat, terdapat sisi gelap yang jarang diperkatakan secara terbuka. Projek Neom, terutamanya The Line, bukan sahaja melibatkan teknologi tinggi, tetapi juga pengorbanan daripada golongan yang tidak mempunyai suara dalam proses ini. Antara isu paling besar ialah pengusiran komuniti suku Huwaitat. Mereka ini sebenarnya telah mendiami kawasan sekitar tapak Neom sejak turun-temurun. Namun apabila projek ini diumumkan, ramai daripada mereka dipaksa keluar dari tanah sendiri tanpa sebarang rundingan telus. Beberapa laporan antarabangsa menyatakan bahawa mereka yang menentang telah ditahan, malah ada yang dilaporkan dibunuh. Ini menunjukkan bagaimana pembangunan besar-besaran sering datang dengan harga yang tinggi, terutama bagi komuniti asal yang tidak memiliki kuasa untuk mempertahankan hak mereka. Bukan itu sahaja, kerajaan juga dilihat cuba mengawal naratif yang keluar kepada dunia luar. Laporan media dikawal rapi dan kritikan terhadap projek ini, sama ada dari dalam atau luar negara, jarang mendapat ruang dalam media arus perdana Arab Saudi. Keadaan ini menimbulkan persoalan penting. Adakah pembangunan seperti ini benar-benar dibuat demi rakyat atau ia sekadar menjadi alat untuk membina imej politik dan mengukuhkan kedudukan elit pemerintah? Yang jelas, apa yang sedang berlaku di Arab Saudi hari ini adalah satu percubaan besar untuk mengubah cara dunia melihat mereka. Dengan pelaburan ratusan bilion dolar, ia menjadi simbol cita-cita besar Arab Saudi untuk keluar daripada bayang-bayang minyak. Namun dalam kegairahan membina masa depan, persoalan penting tetap perlu ditanya. Siapa yang sebenarnya akan mendapat manfaat dan siapa pula yang terpaksa membayar harganya? Kenapa projek empangan ini dibangunkan dalam keadaan yang begitu tertutup? China kini sedang membina rangkaian empangan berskala besar di bahagian paling curam di Sungai Yalung Tsangpo
kawasan yang mempunyai potensi tenaga antara tertinggi di dunia. Di atas kertas, projek ini disebut sebagai langkah besar ke arah tenaga hijau dan pengurangan karbon. Dan pada masa yang sama, ia juga menimbulkan amaran water bomb di India, kebimbangan pemindahan paksa di Tibet dan persoalan sama ada China mahu menggunakan sungai rentas sempadan sebagai kelebihan geopolitik. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana empangan terbesar ini mencetuskan kontroversi. Teruskan menonton. Projek empangan baharu di Sungai Yalung Tsangpo ini bukannya seperti empangan biasa. Sebenarnya, ia dirancang sebagai sistem hidrokuasa paling berkuasa di dunia dengan gabungan beberapa empangan, terowong dan stesen jana kuasa yang saling bersambung. Nilai pelaburan yang disebut dalam laporan antarabangsa mencecah sekitar 160 hingga 170 bilion dolar Amerika Syarikat, yang mana menjadikannya antara projek infrastruktur paling mahal pernah dibina oleh China. Jika sasaran ini dicapai, projek di Yalung Tsangpo akan menjadi tulang belakang baharu kepada rangkaian tenaga elektrik China, khususnya untuk menyokong kilang, bandar besar, pusat data dan projek AI yang memerlukan bekalan elektrik stabil. Struktur projek yang digambarkan oleh laporan penyelidik menunjukkan 5 stesen hidro kuasa secara bertingkat di bahagian selekoh besar sungai, dikenali sebagai Great Bend. Air dari sungai akan dikumpulkan di satu empangan utama berhampiran main link. Selepas itu, sebahagian air tidak ikut laluan biasa sungai, tetapi ia dialihkan masuk ke dalam terowong panjang yang digali merentas gunung sejauh lebih 50 km. Air ini kemudian dilepaskan ke bawah ke beberapa stesen jana kuasa yang berada di kawasan lebih rendah. Setiap kali air jatuh dari tempat tinggi ke tempat rendah, ia akan memutar turbin dan menghasilkan elektrik. Oleh sebab kawasan ini mempunyai perbezaan ketinggian yang sangat besar, sekitar 2000 meter, proses ini boleh menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Walaupun begitu, lokasi tepat semua empangan dan keluasan tanah yang bakal ditenggelami takungan masih lagi belum diumumkan secara terperinci. Namun, dokumen rasmi dan tender yang dianalisis oleh penyelidik menunjukkan kerja awal sudah pun berjalan, termasuk pembinaan jalan baharu, terowong, stor bahan letupan serta pelancaran empangan pertama di main link pada Julai 2025. Selepas kita faham bagaimana sistem empangan di Yalung Tsangpo ini direka dan berapa besar skala pelaburannya, satu pertanyaan utama muncul, iaitu apa sebenarnya yang China mahukan dengan projek sebesar ini? Mengikut analisis pakar, jawapannya datang daripada gabungan 3 motif yang saling berkait, iaitu tenaga, iklim dan keselamatan negara. Dan semuanya membantu menjelaskan kenapa Beijing sanggup berbelanja ratusan bilion untuk menjayakannya. Dari sudut tenaga, China sedang bergerak ke arah ekonomi yang sangat bergantung kepada elektrik. Empangan di Yalung Tsangpo dijangka menjadi salah satu enjin kuasa utama yang mana menyumbang sekitar 300 bilion kilowatt jam setahun, iaitu lebih kurang 3 kali ganda pengeluaran empangan Three Gorges yang kini memegang rekod dunia. Bagi Beijing, ini bermaksud kurang pergantungan kepada arang batu dan minyak import sambil memastikan ekonomi yang rancak membangun tidak tersekat kerana kekurangan tenaga. Motif kedua berkait dengan imej China sebagai peneraju tenaga bersih. Dalam kenyataan rasmi, empangan di Himalaya digambarkan sebagai langkah penting untuk mengurangkan pelepasan karbon kerana tenaga dijana daripada aliran sungai, bukannya bahan api fosil. Di peringkat global, projek ini mampu mengukuhkan naratif bahawa China kini berada di barisan hadapan peralihan tenaga boleh baharu, walaupun realitinya penggunaan arang batu dalam negara masih sangat tinggi. Motif ketiga pula menyentuh isu yang lebih sensitif, iaitu keselamatan negara dan geopolitik. Sungai ini bermula di Tibet, mengalir ke India dan Bangladesh sebagai Sungai Brahmaputra dan menjadi sumber air utama kepada puluhan juta penduduk. Dengan mengawal bahagian hulu, China secara tidak langsung memegang pengaruh besar terhadap aliran air ini dan pada masa yang sama mengukuhkan kehadiran fizikalnya di kawasan sepadan yang dipetikai melalui jaringan empangan, jalan dan penempatan baharu. Tetapi di sebalik naratif tenaga bersih dan keselamatan negara itu, terdapat satu lapisan cerita lain yang jauh lebih rapuh mengenai projek ini. Untuk memahami kebimbangan ramai saintis dan aktivis, kita perlu melihat dengan lebih dekat ke kawasan yang menjadi pusat seluruh sistem ini, iaitu selekoh tajam Sungai Yalung Tsangpo yang dikenali sebagai Great Bend. Inilah bahagian sungai yang menjunam hampir 2000 meter dalam jarak sekitar 50 km yang mana menjadikannya lokasi idaman jurutera hidro kerana kejatuhan altitude yang luar biasa. Pada masa yang sama, kawasan ini sangat sensitif dari segi alam sekitar.
lembah yang dalam dan hutan di sekelilingnya menjadi habitat kepada banyak hidupan liar yang jarang ditemui. Kawasan ini juga tidak stabil dengan risiko gempa bumi dan tanah runtuh yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Dengan kata lain, di tempat yang sama, China melihat potensi tenaga yang sangat besar, manakala penyelidik pula melihat risiko yang sukar dikawal. Pembinaan empangan di Great Bend boleh mengubah bentuk alam semula jadi, mengganggu hidupan liar dan menimbulkan persoalan sama ada struktur sebesar ini mampu bertahan di kawasan yang tidak stabil seperti ini. Jika risiko alam sekitar dan gempa bumi sering dibincangkan, ada satu lagi kesan yang lebih dekat dengan manusia, iaitu kehilangan rumah, kampung dan identiti penduduk tempatan di Tibet. Di atas kertas, empangan Yalung Tsangpo ialah projek tenaga nasional. Tetapi di lapangan, ia bermaksud ada komuniti yang perlu berpindah, meninggalkan tanah yang mereka duduk sejak turun-temurun untuk memberi laluan kepada pembinaan. Di beberapa kawasan, proses awal sudah bermula. Video dan gambar di media sosial menunjukkan konvoi kereta dan truk membawa barangan rumah yang juga dihias bendera China dan kain rentang tentang hidup baharu bergerak ke penempatan baru berhampiran sempadan India. Aktivis Tibet dan penyelidik hak asasi menegaskan bahawa pemindahan sebegini meninggalkan kesan psikologi yang mendalam. Kampung yang bakal ditenggelami atau dikelilingi kawasan pembinaan bukan sahaja hilang nilai ekonomi, tetapi juga memutuskan hubungan dengan kubur keluarga, tempat ibadat dan kawasan yang mempunyai makna penting dalam kehidupan mereka. Pada masa yang sama, kesan projek ini tidak berhenti di Tibet sahaja. Air dari sungai ini akan mengalir ke India dan Bangladesh dan di situlah kebimbangan lain mula timbul. Apabila sungai Yalung Tsangpo keluar dari Tibet, ia dikenali sebagai sungai Brahmaputra di India sebelum mengalir ke Bangladesh sebagai sungai Jamuna. Sungai yang sama ini menjadi sumber air dan makanan kepada ratusan juta penduduk. Di India dan Bangladesh, ramai bergantung kepada sungai ini untuk pertanian, perikanan dan kegunaan harian. Corak air yang naik dan turun setiap tahun sudah lama difahami dan petani menggunakan corak ini untuk merancang musim tanaman. Sementara itu, Ketua Menteri Arunachal Pradesh, Pema Khandu, menyifatkan projek China sebagai satu bentuk water bomb yang pada bila-bila masa boleh dilepaskan dengan membuka pintu empangan ketika musim hujan atau menahan air ketika musim kering. Manakala Bangladesh, nada kebimbangan mungkin kurang lantang tetapi tidak kurang serius. Negara itu berada paling hujung rangkaian sungai dan pada masa sama antara negara paling terdedah kepada banjir besar dan kenaikan paras laut akibat perubahan iklim. Sebarang perubahan pada aliran air, masa banjir atau jumlah mendapan yang dibawa oleh Brahmaputra berpotensi menggugat keselamatan makanan kerana lebih separuh kawasan sawah dan tanaman utama bergantung kepada air sungai tersebut. Apa yang menambahkan kegusaran India dan Bangladesh ialah pengalaman lalu dengan projek sungai yang merentasi sepadan oleh China. Di Sungai Mekong, empangan China pernah dituduh menyimpan air untuk menjana lebih banyak elektrik sehingga dikaitkan dengan musim kering luar biasa di Vietnam, Laos dan Kemboja. Walaupun China menafikan perkara ini, tetapi isu tersebut sudah cukup untuk menjejaskan kepercayaan. Oleh sebab itu, ramai orang di India dan Bangladesh bimbang perkara yang sama boleh berlaku di Sungai Brahmaputra, terutama ketika hubungan antara negara sedang tegang. Dalam konteks inilah, isu ketelusan dan politik serantau menjadi sangat penting. Setakat ini, maklumat terperinci tentang reka bentuk, kapasiti takungan dan cara operasi empangan China masih terhad. Walaupun begitu, Beijing menegaskan projek ini mematuhi undang-undang alam sekitar dan tidak akan menjejaskan negara jiran, tetapi India dan Bangladesh mahukan lebih daripada sekadar jaminan umum. Mereka menuntut perkongsian data aliran air yang konsisten, akses kepada kajian impak serta mekanisme rundingan yang jelas. Tanpa semua ini, setiap musim hujan atau kemarau boleh mencetuskan salah faham dan menambah ketegangan antara negara yang memang sudah sensitif di kawasan sepadan. Yang jelas, masa depan projek ini dan kestabilan lembangan Brahmaputra bergantung kepada sejauh mana China bersedia berkongsi maklumat dan bekerjasama dengan negara jiran. Empangan boleh menjana tenaga, tetapi tanpa kepercayaan, ia juga boleh mencetuskan kecurigaan. Dengan kelajuan maksimum mencecah 350 km sejam, perjalanan yang dahulunya memakan masa hampir 3 jam, kini hanya mengambil 45 minit. Nama yang diberi adalah Whoosh yang diilhamkan daripada bunyi deruman kelajuan. Dalam tempoh 2 tahun pertama operasi, Whoosh telah membawa lebih 12 juta penumpang dengan kadar ketepatan masa mencapai 99.9%. Tetapi di sebalik angka-angka kejayaan ini, muncul persoalan yang lebih mendalam.
Indonesia kini menanggung beban hutang besar kepada pemberi pinjaman iaitu dari China, sementara jumlah penumpang pula mula menurun. Selain dari teknologi, China juga datang membawa bersama pakej pembiayaan yang besar sebagai sebahagian daripada strategi ekonomi globalnya. Dan di sinilah pertanyaan penting muncul. Adakah projek infrastruktur berskala besar seperti WUSH ini benar-benar membawa kemajuan atau sekadar menjadi perangkap hutang yang perlahan-lahan mengikat kedaulatan ekonomi Indonesia? Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Indonesia berdepan hutang besar dan mungkinkah wilayah strategik seperti Laut Natuna Utara suatu hari nanti menjadi taruhan terakhir. Teruskan menonton. Pelancaran Belt and Road Initiative atau BRI pada tahun 2013 telah membawa peluang serta cabaran baharu bagi rantau Asia Tenggara. Strategi China melalui inisiatif ini adalah untuk mengembangkan pelaburan langsung asing dan memastikan syarikat-syarikat dari luar negara terus melabur supaya China dapat menjadi juara perdagangan bebas. Indonesia pula muncul sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang mempunyai hubungan ekonomi rapat dengan China. Salah satu projek terbesar hasil kerjasama kedua-dua negara ialah projek kereta api laju Indonesia yang mempunyai laluan sepanjang 142 km. Projek ini boleh dianggap antara yang terbesar di rantau ini dengan menghubungkan beberapa stesen utama iaitu stesen kereta api Halim di timur Jakarta, Karawang, Padalarang dan Tegaluar di Bandung. Kereta api laju ini dikenali WUSH yang mana berperanan mengurangkan kesesakan kronik terutamanya di antara Jakarta dan Bandung selain berpotensi menarik lebih ramai pelancong ke Jawa Barat. Ramai pelancong Malaysia yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta kini boleh meneruskan perjalanan ke Bandung dengan mudah menggunakan WUSH. Kereta api ini menggunakan teknologi canggih dari China sepenuhnya menjadikan Indonesia negara pertama di luar China yang mengendalikan kereta api berkelajuan 350 km sejam. Laluan rel WUSH direka untuk menahan keadaan cuaca tropika, hujan monsun serta aktiviti seperti gempa bumi. China sebelum ini turut berjaya membangunkan kereta api paling laju di dunia yang mampu mencapai kelajuan 450 km sejam. Melalui usaha bersama dengan rakan kongsi China, berlaku perpindahan teknologi, latihan kepada tenaga kerja tempatan dan peningkatan kemahiran profesional dalam pelbagai aspek. Kini, semua pemandu dan juruteknik kereta api WUSH adalah rakyat Indonesia. Tetapi, bagi pembuat dasar, mereka mengakui bahawa projek pengangkutan awam seperti ini akan mengambil masa bertahun-tahun sebelum keuntungan dapat dicapai. Lebih 3 tahun lalu, sebelum WUSH mula beroperasi, pihak yang terlibat telah menjangkakan bahawa projek ini mungkin memerlukan sehingga 40 tahun untuk mencapai pulangan modal. Sementara itu, ketidakpastian mengenai rancangan pemindahan ibu negara ke Pulau Borneo turut menjejaskan jangkaan jumlah pengguna. Walau bagaimanapun, dari segi alam sekitar, pengangkutan menggunakan kereta api laju ini jauh lebih efisien berbanding penerbangan yang mana mempunyai kadar pelepasan karbon lebih tinggi. Namun, dari sudut ekonomi, persoalan utama ialah sama ada projek ini benar-benar menguntungkan. Laluan Jakarta-Bandung, contohnya, hanya menghubungkan 2 bandar besar yang telah pun mempunyai 38 perjalanan kereta api setiap hari. Dari perspektif ekonomi, tidak banyak justifikasi untuk membina alternatif yang lebih pantas kecuali jika laluan ini dipanjangkan ke bandar yang lebih jauh seperti Surabaya. Tetapi di sebalik kemajuan ini, kos pembinaan projek WUSH ini telah meningkat jauh melebihi jangkaan asal. Pada awalnya, kos yang ditetapkan adalah sekitar $5 bilion dengan sasaran siap menjelang tahun 2019. Namun, pelbagai masalah seperti kelewatan dalam pengambilan tanah, faktor politik dan pandemik COVID telah menyebabkan projek ini tertangguh selama 4 tahun lagi beserta peningkatan kos yang ketara. Oleh itu, kos keseluruhan telah meningkat kepada $7.27 bilion. Kira-kira 75% daripada jumlah ini dibiayai oleh China Development Bank CDB dengan permulaan sebanyak $5 bilion dan diikuti tambahan pinjaman 1.2 bilion bagi menampung kenaikan kos. Kadar faedah yang tinggi turut menyebabkan tempoh bayaran balik dijangka mencecah antara 70 hingga 80 tahun dan ini sesuatu yang dianggap amat membebankan. Kos tersebut juga jauh melebihi purata global bagi pembinaan kereta api berkelajuan tinggi. Jika dikira kembali, laluan Jakarta-Bandung sahaja telah menelan kos sekitar $52 juta setiap kilometer. Ia jauh lebih tinggi berbanding China, sekitar $7 hingga $30 juta setiap kilometer, Perancis sekitar $4 juta atau Sepanyol $7 juta setiap kilometer.
Walaupun faktor kerumitan muka bumi serta kepadatan penduduk di kawasan projek turut mempengaruhi kos, tetapi nilai tersebut masih menimbulkan persoalan besar terhadap keberkesanan pengurusan. Sementara itu, Suruhanjaya Pemanterasan Rasuah Indonesia telah membuka siasatan awal berhubung dakwaan penyalahgunaan dana dalam projek Hush. Jurucakap KPK, Budi Prasetyo, memaklumkan bahawa siasatan telah bermula sejak awal tahun 2025 bagi mengenal pasti sebarang unsur salah laku. Dalam kaedah pembayaran balik hutang, pada asalnya ia dirancang dengan menggunakan hasil pendapatan dari operasi Hush tanpa dana kerajaan. Tetapi, menjelang pertengahan tahun 2025, projek ini mencatat kerugian dalam tempoh hanya 6 bulan, sementara jumlah liability meningkat hampir 19 trilion rupiah. Keadaan ini telah menimbulkan tekanan kewangan besar kepada Indonesia yang kini perlu membayar sekitar 2 trilion rupiah setahun hanya untuk faedah pinjaman. Situasi ini mendorong Jakarta mengadakan rundingan semula dengan Beijing bagi menyusun struktur hutang tersebut. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan bahawa projek ini tetap mempunyai manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang walaupun menghadapi tekanan kewangan. Selain itu, China juga turut menyatakan kesediaannya untuk terus bekerjasama dengan Indonesia bagi memastikan operasi Hush kekal stabil dan berterusan. Liability hutang dan kerugian operasi Hush diagihkan mengikut pegangan saham dalam konsortium kereta cepat Indonesia-China KCIC yang terdiri daripada 4 badan usaha milik negara dan 5 syarikat China. Syarikat-syarikat dari Indonesia memegang 60% saham, manakala selebihnya 40% dimiliki syarikat China. Walaupun projek Hush bukanlah satu kegagalan penuh, tetapi pihak berkuasa mengakui bahawa Indonesia tersilap mengukur tahap kesukaran dalam menguruskan pembangunan dan pelaksanaan projek itu sejak peringkat awal. Di sebalik usaha pemulihan yang sedang dijalankan, persoalan mula timbul tentang harga sebenar yang mungkin perlu dibayar oleh Jakarta sekiranya gagal melunaskan hutang kepada China. Adakah tekanan ekonomi ini bakal membuka ruang kepada pengaruh China yang lebih besar di rantau tersebut? Dan lebih membimbangkan, bolehkah kegagalan membayar hutang menjadikan Laut Natuna Utara sebagai taruhan seterusnya? Situasi yang sedang dialami oleh Indonesia ini menjadi satu peringatan penting tentang risiko projek infrastruktur berskala besar yang dibiayai melalui pinjaman asing. Projek bernilai berbilion dolar boleh berubah menjadi perangkap hutang sekiranya ketelusan tadbir urus dan langkah pelindungan fiskal tidak dilaksanakan dengan tegas. Projek Hush ini diluluskan oleh Presiden Joko Widodo dan kini beban kewangan terpaksa diuruskan oleh penggantinya, Prabowo Subianto. Pada peringkat awal, kerajaan sebenarnya berhasrat membina kereta api laju dengan teknologi Jepun, Shinkansen. Namun pada tahun 2015, Indonesia akhirnya memilih tawaran China. Tawaran Jepun ketika itu dianggarkan berjumlah 600 bilion yen, 3.95 bilion dolar, dengan 450 bilion yen daripadanya dibiayai melalui pinjaman selama 40 tahun pada kadar faedah hanya 0.1%. Pentadbiran Presiden Jokowi menjelaskan bahawa tawaran China dipilih kerana ia tidak memerlukan dana atau jaminan hutang daripada kerajaan, sebaliknya dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Namun ketika itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menolak projek berkenaan dengan alasan ia tidak relevan dan tidak membawa keuntungan jangka panjang. Beliau kemudiannya dipecat daripada jawatan tersebut. Pakar dasar awam Agus Pambagio turut memberi amaran bahawa projek itu tidak ekonomik dan berisiko tinggi serta merugikan negara. Sementara itu, pemerhati ekonomi Hasril Hassan dari Universiti Indonesia menyatakan bahawa Jokowi tetap meneruskan projek tersebut walaupun terdapat kebimbangan terhadap peningkatan kos dan dakwaan manipulasi kewangan. Isu rasuah mula timbul apabila bekas Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik, Undang-Undang dan Keselamatan Mahfud MD membangkitkan perkara tersebut dalam satu podcast di YouTube pada 14 Oktober 2025. Beliau turut mempersoalkan ke mana perginya perbelanjaan besar itu dan pihak mana yang bertanggungjawab meningkatkan kos. Ketika ini, hutang projek Hush telah menjadi seperti bom jangka dengan kadar faedah mencecah 2 trilion rupiah setahun, sedangkan hasil jualan tiket maksimum hanya sekitar 1.5 trilion rupiah setahun. Tempoh bayaran balik antara 70 hingga 80 tahun pula dianggap tidak realistik. Menurut Mahfud, China kini dilaporkan mula menuntut penyelesaian hutang dalam tempoh masa yang lebih pendek dan realistik. Beliau memberi amaran bahawa sekiranya Indonesia gagal membayar hutang tersebut, ia boleh membawa kesan besar terhadap kedaulatan negara
termasuk risiko peningkatan tekanan dan pengaruh China di kawasan strategik seperti Laut Natuna Utara yang terletak di bahagian utara Kepulauan Riau. Kawasan ini secara geostrategik amat penting memandangkan China turut menuntut sebahagian besar Laut China Selatan melalui garisan Nine Dash Line yang merangkumi sebahagian perairan utara Natuna. Walaupun kerjasama dengan China kelihatan menguntungkan, ia masih berisiko dalam jangka panjang kerana tadbir urus di Indonesia kekal lemah selain isu rasuah dan kurang ketelusan yang terus menambah beban hutang negara. Keadaan ini pernah berlaku di Sri Lanka apabila negara itu mahu membangunkan pelabuhan utama sebagai pemacu ekonomi negara. Namun, projek tersebut akhirnya menjadi debt trap atau perangkap hutang sehingga hak kawalan ke atas pelabuhan Hambantota terpaksa diserahkan kepada China selama 99 tahun. Oleh itu, isu perangkap hutang perlu diberi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia ketika ini. Contoh lain ialah Laos yang kini berdepan tekanan ekonomi serius akibat peningkatan inflasi mendadak serta beban hutang besar terhadap China bagi membiayai beberapa projek mega yang masih belum memberikan pulangan nyata. Laos telah menangguhkan sebahagian bayaran hutangnya dan pakar ekonomi memberi amaran bahawa China mungkin menuntut pegangan dalam bentuk pemilikan tanah, sumber asli atau infrastruktur sebagai pampasan. Langkah ini secara tidak langsung berpotensi meningkatkan pengaruh Beijing di negara tersebut. Projek WUSH sememangnya satu pencapaian besar bagi Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengendalikan kereta api laju. Namun, di sebalik kemajuan itu, risiko kewangan dan beban hutang yang tinggi tidak boleh dipandang ringan. Jika gagal dikawal, ia boleh menjadi beban besar yang menjejaskan kestabilan ekonomi dan kedaulatan negara. Hubungan dengan China perlu diurus dengan berhati-hati agar pembangunan tidak bertukar menjadi perangkap hutang yang merugikan masa depan Indonesia.